Yang ni dia punya casing. Dia datang dengan case yang keras macam ni. Ada tulisan kilat power tools. So kita unlock dia. Kat dalam ni kita akan dapat set satu electric screwdriver. Tu user manual. Dia punya mata screwdriver. Ada yang bunga, ada yang lepeh, ada yang Allen key, ada yang panjang dan juga satu adapter. Dan satu kabel pengecasan. Yang ni dia punya electric screwdriver. Dari segi material, yang kuning ni adalah plastik. Yang hitam ni adalah getah. So bila kita pegang, dia tak rasa loose. Lepas tu dia ada button kat atas dan juga button kat bawah. Yang ni clockwise. Yang ni untuk anti-clockwise. Ada LED indicator kat bahagian bawah ni. Kalau bateri dia weak, LED ni akan jadi color merah. And then dia ada lampu torchlight dekat sini. So masa buat kerja tu, lubang tu gelap. Kalau kita tekan, lampu akan suluh pada lubang yang gelap tu. Yang hitam ni dia punya lock. Bila kita masukkan adapter, dia akan lock. Masa tengah buat kerja, dia tak terjatuh. And then kita ambil mata yang kita nak guna tu, kita just plug in macam ni. Sebab bahagian sini dia guna magnetic, so dia tak akan jatuh. So yang ni kita boleh guna untuk lock skru pintu, skru almari, skru cover set motor, skru kereta. Tapi yang ni tak sesuai untuk drilling, hanya untuk screw in dan screw out. Betul ke? Dia guna bateri rechargeable. Kekuatan motor adalah 220 RPM. So charge guna USB cable. So bila dah penuh, lampu akan jadi color hijau. Electric screwdriver ni memang sesuai sangat untuk kerja-kerja ringan. Nak buka skru, nak tutup skru, ataupun nak buka cover set. Sebab dia ada Allen key set sekali. Memang kena ada satu dekat rumah ataupun satu kat dalam kereta. So kalau you guys mencari satu electric screwdriver jenama kilat ni, link ada saya sediakan. Boleh tekan dan order sekarang.